Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam pintar IPG KDRI. Saya akan membentangkan plan pembangunan kerjaya guru berdasarkan peringkat perkembangan serta standard guru Malaysia. Untuk pengenalan, kerjaya keguruan merupakan satu perjalanan profesional yang bersifat dinamik dan berperingkat. Ia bermula daripada guru novis yang masih belajar menyesuaikan diri sehingga mencapai tahap pakar yang menjadi rujukan dalam bidang pendidikan. Dalam era pendidikan abad ke-21 ini, guru bukan lagi sekadar penyampai ilmu, tetapi juga berperanan sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang perlu menguasai aspek pedagogi. Baiklah, sekarang ni kita akan tengok kepada konsep pembangunan teknologi digital. Pembangunan profesional guru merujuk kepada usaha berterusan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai profesional sepanjang tempoh perkhidmatan mereka. Ini bermaksud proses pembelajaran seorang guru tidak terhenti selepas tamat latihan perguruan sahaja, tetapi berterusan sepanjang kerjaya mereka. Antara contoh aktiviti pembangunan profesional termasuk menghadiri kursus dan bengkel, melibatkan diri dalam Professional Learning Community ataupun PLC, serta menjalankan kajian tindakan di dalam bilik darjah. Melalui usaha-usaha ini, guru dapat menambah baik amalan pengajaran agar lebih berkesan dan relevan dengan keperluan murid masa kini. Baik, kita tengok peringkat kerjaya guru. Perkembangan kerjaya guru boleh dibahagikan kepada 5 peringkat utama, iaitu yang pertama guru novis, kompeten, cekap, mahir dan pakar. Setiap peringkat ini menunjukkan peningkatan dari segi pengalaman, kemahiran serta tahap profesionalisme guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan ini berlaku secara beransur-ansur berdasarkan pengalaman dan penglibatan guru dalam pembangunan profesional. Kita tengok kepada peringkat novis dan peringkat guru kompeten. Pada peringkat novis, guru masih berada pada tahap permulaan dan kurang pengalaman dalam pengajaran. Mereka cenderung bergantung kepada buku teks, panduan mengajar serta arahan daripada guru yang lebih berpengalaman. Fokus utama pada tahap ini adalah untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah serta mengawal tingkah laku murid di dalam kelas. Apabila meningkat ke peringkat kompeten, guru mula menunjukkan keyakinan dalam mengajar. Mereka mampu merancang pengajaran sendiri, menggunakan strategi asas pengajaran serta mengurus kelas dengan lebih sistematik dan berkesan. Perubahan ini menunjukkan peningkatan dari segi kematangan profesional guru. Seterusnya kita tengok kepada peringkat cekap, mahir dan pakar. Baiklah. Pada peringkat cekap, guru mampu melaksanakan pengajaran yang lebih kreatif dan fleksibel. Mereka menggunakan pelbagai pendekatan dan strategi mengikut keperluan serta tahap murid di dalam kelas masing-masing. Pada peringkat mahir pula, guru bukan sahaja cemerlang dalam pengajaran, malah menjadi rujukan kepada rakan sejawat. Mereka juga terlibat dalam inovasi pengajaran serta berkongsi amalan yang terbaik. Dan akhir sekali, pada peringkat pakar, guru mencapai tahap tertinggi dalam kerjaya. Mereka bukan sahaja mahir dalam pengajaran, tetapi turut menyumbang kepada pembangunan pendidikan melalui penyelidikan, penulisan ilmiah dan penglibatan dalam pembentukan dasar pendidikan. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada standard guru Malaysia. Standard guru Malaysia merupakan satu garis panduan yang menetapkan tahap kompetensi yang perlu dicapai oleh setiap guru di Malaysia. Terdapat 3 komponen utama dalam standard ini, iaitu nilai amalan profesionalism, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Ketiga komponen ini saling berkait dan perlu dikuasai secara seimbang bagi memastikan guru dapat melaksanakan tugas secara berkesan dan profesional. Baiklah, seterusnya kita tengok hubungan antara standard guru Malaysia dan juga tahap kerjaya guru. Terdapat hubungan yang jelas antara peringkat perkembangan kerjaya guru dengan penguasaan standard guru Malaysia. Sebagai contoh, pada peringkat novis, guru lebih menumpukan kepada penguasaan pengetahuan asas berkaitan kandungan dan pedagogi. Apabila meningkat ke peringkat kompeten dan cekap, guru pula memperkukuh kemahiran pengajaran serta mengintegrasikan nilai profesional dalam amalan mereka. Manakala pada peringkat mahir dan pakar pula, guru menguasai ketiga-tiga standard secara menyeluruh dan mampu memimpin serta menyumbang kepada pembangunan pendidikan. Baiklah, kita tengok pula kepada guru abad ke-21. Dalam menghadapi cabaran pendidikan abad ke-21, guru perlu memainkan peranan yang lebih luas, iaitu guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi bertindak sebagai fasilitator yang membimbing murid untuk berfikir secara kritis, kreatif dan mampu bekerjasama dengan orang lain. Selain itu,
guru juga perlu menguasai teknologi digital serta menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT dalam pengajaran. Hal ini penting bagi melahirkan murid yang bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada pelan pembangunan kerjaya. Pelan pembangunan kerjaya guru perlu dirancang secara sistematik dan berperingkat. Pada peringkat awal, iaitu tahun pertama hingga ketiga, guru memberi fokus kepada penyesuaian diri, penguasaan asas pengajaran serta menghadiri kursus asas. Seterusnya pada tahun keempat dan keenam, guru mula melibatkan diri dalam PLC dan menjalankan kajian tindakan bagi menambah baik dalam pengajaran. Apabila lebih pengalaman, guru melaksanakan inovasi dalam pengajaran serta berkongsi amalan terbaik melalui pembentangan ataupun seminar. Akhirnya, guru berperanan sebagai mentor dan memimpin pendidikan yang membimbing guru lain. Baiklah, kita tengok kepada aktiviti pembangunan. Antara aktiviti pembangunan profesional yang penting bagi seorang guru termasuklah penglibatan dalam Professional Learning Community ataupun PLC, pelaksanaan kajian tindakan, penyertaan dalam seminar pendidikan serta bengkel berkaitan teknologi. Melalui PLC, guru dapat berkongsi idea, pengalaman serta amalan terbaik bersama rakan sejawat dalam usaha meningkatkan keberkesanan pengajaran. Kajian tindakan pula membolehkan guru mengenal pasti masalah sebenar dalam bilik darjah dan seterusnya merancang intervensi yang sesuai untuk meningkatkan pencapaian murid. Selain itu, penyertaan dalam seminar dan bengkel teknologi membantu guru mengikuti perkembangan terkini dalam dunia pendidikan, khususnya dalam penggunaan teknologi digital. Secara tidak langsung, aktiviti-aktiviti ini dapat meningkatkan kompetensi guru secara menyeluruh dan berterusan. Seperti mana yang kita tahu, pembangunan kerjaya guru amat penting dalam memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada pada tahap yang tinggi. Hal ini kerana guru yang sentiasa meningkatkan kemahiran dan pengetahuan akan lebih berupaya merancang pengajaran yang berkesan serta memenuhi keperluan pembelajaran murid yang pelbagai. Selain itu, pembangunan profesional ini juga dapat melahirkan murid yang bukan sahaja berilmu, malah memiliki kemahiran berfikir, berkomunikasi dan berdaya saing dalam menghadapi cabaran abad ke-21. Di samping itu, ia turut meningkatkan tahap profesionalisme guru, menjadikan mereka lebih beretika, berintegriti serta komited dalam melaksanakan tanggungjawab. Akhir sekali, pembangunan kerjaya guru juga selari dengan aspirasi pendidikan negara dalam melahirkan modal insan yang berkualiti dan seimbang. Sebagai kesimpulannya, kerjaya keguruan merupakan satu proses pembelajaran yang sepanjang hayat yang memerlukan komitmen berterusan dalam meningkatkan ilmu, kemahiran serta nilai profesional. Perkembangan kerjaya guru yang dirancang secara sistematik dan berperingkat mampu melahirkan guru yang kompeten, berkualiti dan berdaya saing. Dengan berpandukan standard guru Malaysia, guru dapat memastikan setiap aspek profesionalisme diri sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Guru yang sentiasa berusaha membangunkan diri bukan sahaja mampu meningkatkan kebersihanan pengajaran, malah memberi impak yang besar terhadap pembentukan sasiah dan pencapaian murid. Akhirnya, guru berkualiti akan melahirkan generasi yang berkualiti, seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.